Okey, sekarang ni kenapa ada yang startup yang meletup tapi ada juga yang gulung tikar awal-awal? Apa beza dia? Okey, soalan ni ramai orang yang tanya sebenarnya. Sebab kenapa ada bisnes yang survive, ada yang kecundang. Jawapan dia banyak, tapi salah satu yang paling penting adalah jenis masalah yang bisnes tu cuba selesaikan. Dalam dunia startup, kita biasa bahagikan produk ikut produk dan kita biasa bahagikan produk atau servis tu kepada dua jenis. Satu, painkiller atau vitamin. So, apa maksud dia? Painkiller ni ibarat ubat kita bila kita dah demam dan kita terdesak nak ubat tu. Kalau tak makan, badan akan menggigil. Kepala pun dah start pusing dah, kerja pun tak jalan. So maksudnya produk kita ni memang necessary. Orang sanggup bayar bila dia perlukan solusi tu. Contohnya kalau kita jual sistem otomasi untuk kilang kan, yang asyik rugi sebab tenaga kerja lambat. Itu painkiller sebenarnya. So bila founder turun padang, tanya 20 ke 30 potential customer dan semua bagi tahu masalah tu memang kritikal, itu tanda ada peluang besar. Itu market yang urgent dan yang memang tengah cari penyelesaian. Tapi kalau kita jual vitamin ni, benda yang orang rasa, oh bagus juga kalau ada, tapi tak ada pun tak apa kan. Itu bukan, untuk saya itu bukan keperluan, itu cuma kehendak. So market macam ni susah sikit nak grow besar. Sebab orang tak rasa desperate. Kalau ekonomi slow, benda pertama orang akan potong ialah benda-benda macam ni lah. So, jadi pada pandangan saya tu, ramai founder gagal sebab bukan sebab idea diorang tak bagus, tapi sebab idea tu tak solve masalah yang betul-betul sakit. So, nasihat saya, jangan syok sendiri dengan idea, turun padang, tanya market, tanya orang, tanya feedback, faham apa masalah terbesar yang diorang hadapi ni dan jadi orang pertama yang bagi ubat. Bila kita buat bisnes macam ni, barulah ada peluang nak sustain, nak scale dan paling penting nak kekal relevan. So kalau kita tengah fikir nak start bisnes kan, tanya diri, produk kita ni painkiller ke vitamin? Jangan bazir masa jual benda yang orang lain tak peduli.